Ahmad Taufik, kau kata aku ke materialistik? Kau tahu tak, sepanjang aku berkahwin daripada tahun 2015 sampailah ke hari ini, seutas emas pun aku tak ada. Harta apa pun aku tak ada. Tak ada apa yang aku dapat daripada seorang lelaki miskin. Itu yang kau kata aku materialistik. Dan aku mohon sangat wanita-wanita kat luar sana, korang jadilah materialistik. Korang jadilah pisau cukur ke apa. Sebenarnya itu ialah gelaran hina yang lelaki-lelaki sampah dan miskin takut-takutkan korang supaya korang tak meminta-minta kepada diorang. Sedangkan itu adalah tanggungjawab lelaki. Lelaki yang miskin memang akan menghina perempuan yang meminta kerana mereka tiada apa-apa. Itulah sebabnya aku buat konten walaupun terlalu banyak yang korang hina aku, supaya aku nak perempuan-perempuan di luar sana supaya jadilah materialistik. Sebab itu adalah hak korang. Kalau korang tak jadi materialistik, korang akan jadi macam aku. Kalau korang nak tahu, korang akan dirompak segala apa yang korang ada. Sama ada tenaga korang akan dilencan. Rahim korang akan dilencan. Korang akan dipaksa beranak banyak kali. Dan anak tu korang yang kena jaga. Yang beranakkan korang dia tak akan jaga. Sebab dia tahu korang sangat bertanggungjawab. Emosi korang dirompak. Lelaki sampah, lelaki miskin tidak akan belas kasihan terhadap emosi korang. Dia anggap apa yang korang rasa itu hanyalah sampah semata-mata. Korang tiada hak untuk berkata apa pun. Agama akan dijadikan sebagai perisai. Perempuan tak boleh kata apa-apa, tak boleh berkata aib pun. Segala-galanya neraka bagi perempuan. Agama akan ditunggang sehabis-habisnya untuk mengikat perempuan supaya kekal di bawah tapak kaki tanpa mendapat sebarang pembelaan. Korang akan diberanakkan. Dan anak-anak itu korang akan diberi kepada korang untuk dijaga 100% tanggungjawab itu. Tanpa korang mampu berkata apa-apa pun. Aku mengandung 4 kali. Sekali aku gugur. Lepas aku gugur, lelaki sampah kantoi bermain perempuan. Apa yang aku boleh buat? Apa yang aku boleh buat? Tak ada apa-apa. Aku dah mengandungkan banyak kali lagi lepas tu. Dan anak-anak aku diberikan pada aku 100% untuk aku menjaga. Berpantang aku dengan anak-anak aku. Sambil mencari rezeki. Anak aku yang ketiga aku berpantang hanya 4 hari kemudian aku mencari rezeki. Bawa kereta cari duit nak sara anak-anak aku 3 orang.